Mesyuarat Jemaah Menteri pada hari ini telah membincangkan beberapa perkara yang mana antara perkara pertama dan paling penting dibincangkan melibatkan hasil lawatan negara Tuan Yang Terutama Presiden Xi Jinping ke Malaysia. Arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah semua MOU ini perlu segera dilaksanakan dan Kabinet telah memutuskan bahawa Kementerian Luar akan menjadi kementerian yang akan menyelaras pelaksanaan bagi MOU yang telah ditandatangani ini. Sebagai contoh, cadangan Twin Hub di antara lapangan terbang antarabangsa KLIA dan juga lapangan terbang antarabangsa di Henan. Maka perancangan kerajaan adalah untuk pastikan kesemua memorandum persefahaman yang telah ditandatangani dan ditukar akan dapat dilaksanakan pada kadar segera.